Setelah pengumuman puasa, Iskandar dan Imanina mengambil peluang untuk pulang berpuasa di kampung. Mereka tidak sabar berjumpa dengan ibu dan bapanya. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di kampung halamannya. Inilah perkara yang menyeronokkan mereka, dapat berbuka puasa dengan keluarganya di kampung. Macam-macam makanan yang dihidangkan, semuanya lazat-lazat belaka. Malamnya pula, mereka sekeluarga pergi ke masjid untuk solat tarawih. Ramainya orang bersolat untuk rebut pahala. Di kampung, Iskandar dan Imanina akan mengaji Al-Quran bersama ibu dan bapanya. Keesokan harinya, mereka bersama sepupu dan keluarganya bercadang pergi ke Bazar Ramadan. Bazar Ramadan di kampung sangat meriah. Ramai orang kampung datang ke bazar membeli juadah berbuka. Pada sebelah malam pula, mereka bermain bunga api bersama sepupunya. Suasana ketika itu sangat meriah. Setelah beberapa hari di kampung, Iskandar dan Imanina pulang ke rumah. Saat Ramadan bersama keluarganya memberi kenangan indah untuk mereka. Marilah kita bersama-sama meraihkan Ramadan dengan keluarga.